Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Izzat Faris dari kumpulan PT2S27, Option Bahasa Melayu ambilan Jun 2022 akan membentangkan persembahan tugasan 3 EDUP 3143. Terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit pengenalan. Mobiliti sosial merujuk kepada pergerakan individu atau kelompok dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain, sama ada meningkat, menurun atau berubah status. Proses ini berlaku apabila terdapat perubahan dalam kedudukan sosioekonomi seseorang yang membawa kepada peralihan status dalam masyarakat. Dari perspektif funksionalisme, pendidikan memainkan peranan penting sebagai alat mobiliti sosial yang secara langsung mempengaruhi stratifikasi sosial dalam sesebuah masyarakat dan negara. Mobiliti sosial dan perubahan pendidikan memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup individu, mengurangkan jurang sosioekonomi di Malaysia. Pendidikan berfungsi sebagai pemangkin utama mobiliti sosial dengan memberikan peluang yang sama kepada semua murid tanpa mengira latar belakang ekonomi. Dengan perubahan dalam pendidikan seperti penggunaan teknologi dan program bantuan akademi, murid dapat bersedia menghadapi cabaran global serta menyumbang kepada pembangunan negara. Terlebih dahulu, saya akan memberi pengenalan ringkas tentang Sekolah Kebangsaan Kubang Krian 3 sebagai kajian kes. Sekolah Kebangsaan Kubang Krian 3 atau dikenali sebagai SKK3 merupakan sekolah berprestasi tinggi yang terletak di Kota Baru, Kelantan. Ditubuhkan pada 1 September 1993, sekolah ini berhadapan dengan Hospital University Sains Malaysia atau dikenali sebagai HUSM. SKK3 kini jumlahnya seramai 106,613 murid dengan tenaga pengajar seramai 123 orang. Majoriti murid di sekolah ini terdiri daripada murid Melayu beragama Islam dengan sebilangan kecil murid beragama Buddha. Kedudukan sekolah yang berdekatan dengan HUSM ini memberi kesan kepada latar belakang sosioekonomi murid. Kebanyakan ibu bapa mereka terdiri daripada golongan profesional seperti doktor, jururawat dan kaki tangan profesional. Ini memberikan kelebihan dari segi akses kepada pendidikan berkualiti, kelas tambahan dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Namun, terdapat juga murid dari keluarga berpendapatan rendah yang menghadapi cabaran dalam pembelajaran. Oleh itu, pihak sekolah telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti kelas tambahan percuma, program mentor-menti serta bantuan makanan bagi memastikan semua murid mendapat peluang pendidikan yang sama. SKK3 menjadi kajian kes yang sesuai dalam memahami bagaimana mobiliti sosial dan perubahan dalam pendidikan memberi kesan kepada murid serta sistem pendidikan secara keseluruhan. Konsep mobiliti sosial di Malaysia. Mobiliti sosial bermaksud pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hierarki stratifikasi sosial masyarakat. Mobiliti sosial adalah satu proses perubahan dan pergerakan seseorang atau sesuatu kelompok daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam sesebuah masyarakat. Perubahan ini berlaku antara generasi dan juga secara intergenerasi. Nur Hayati 2011. Ini merupakan jenis-jenis mobiliti sosial di Malaysia. Contoh yang pertama iaitu mobiliti sosial menegak. Mobiliti ke atas berlaku apabila seseorang individu
mencapai status sosial yang lebih tinggi melalui pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Mobiliti ke bawah pula terjadi apabila seseorang jatuh ke status yang lebih rendah akibat faktor seperti kemiskinan atau kegagalan akademik. Contoh, seorang murid daripada keluarga petani yang berjaya menjadi jurutera melalui pendidikan tinggi mencerminkan mobiliti ke atas. Contoh jenis mobiliti yang kedua iaitu mobiliti sosial mendata. Perubahan dalam status sosial tanpa perubahan ketara dalam hierarki sosial. Mobiliti ini merujuk kepada perubahan kedudukan pekerjaan atau peranan seseorang individu atau kumpulan tanpa melibatkan mana-mana perubahan dalam kedudukan dan hierarki sosial. Mobiliti sosial mendata berlaku jika seseorang guru yang berpindah ke sekolah lain dengan jawatan yang sama, maka tiada perubahan setara dalam kedudukan mereka dalam hierarki sosial. Jenis mobiliti sosial yang ketiga iaitu mobiliti sosial struktur. Mobiliti sosial struktur merujuk kepada perubahan dalam kedudukan sosial individu atau kumpulan yang berlaku akibat perubahan dalam struktur sosial, ekonomi atau dasar kerajaan, bukan semata-mata usaha individu. Mobiliti ini boleh berlaku apabila terdapat perubahan dalam sistem pendidikan, ekonomi negara atau peluang pekerjaan yang mempengaruhi mobiliti sosial secara menyeluruh. Contohnya, SKK3 merupakan sekolah berprestasi tinggi yang menyediakan persekitaran pembelajaran yang baik dengan tenaga pengajar yang berkualiti serta kemudahan moden. Mobiliti yang terakhir iaitu mobiliti sosial ditaja. Mobiliti sosial ditaja merujuk kepada perubahan kedudukan sosial seseorang yang dibantu oleh faktor luaran seperti sistem pendidikan, dasar kerajaan atau bantuan institusi. Dalam konteks pendidikan, mobiliti sosial ini berlaku apabila murid mendapat sokongan daripada sekolah atau pihak berkuasa untuk meningkatkan pencapaian akademik dan kehidupan mereka. Di SKK3, terdapat berlaku murid daripada keluarga berpendapatan rendah menerima bantuan seperti rancangan makanan tambahan RMT dan biasiswa kecil persekutuan BKP untuk memastikan mereka mendapat pemakanan yang baik dan keperluan asas pembelajaran. Terdapat juga faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial ini. Berikut merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi mobiliti sosial dalam konteks pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai pemacu mobiliti sosial. Pendidikan berkualiti membantu murid mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan dan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka. Sekolah seperti SKK3 dengan tenaga pengajar berkelayakan dan kemudahan pembelajaran moden membantu murid mencapai mobiliti ke atas. Seterusnya, status ekonomi keluarga. Murid daripada keluarga berpendapatan tinggi mempunyai akses kepada pendidikan berkualiti, kelas tambahan dan alat bantu pembelajaran digital. Murid daripada keluarga berpendapatan rendah pula mungkin menghadapi kekangan seperti kekurangan bahan pembelajaran atau ketiadaan sokongan akademik di rumah. Contoh, di SKK3, kebanyakan murid berasal daripada keluarga pegawai kesihatan dan tenaga profesional yang memberikan mereka kelebihan dalam pendidikan. Faktor yang ketiga pula iaitu latar belakang pendidikan ibu bapa.
Ibu bapa yang berpendidikan tinggi lebih cenderung memberikan sokongan akademik kepada anak-anak mereka. Contoh di SKK3, ramai murid adalah anak kepada kaki tangan USM yang mementingkan pencapaian akademik sekaligus mendorong mobiliti sosial ke atas. Dan faktor yang terakhir merupakan kepelbagaian budaya dan bahasa. Kepelbagaian budaya memberi peluang kepada murid untuk belajar dan dalam persekitaran yang lebih inklusif dan memahami nilai perpaduan. Program silang budaya seperti sambutan Hari Kebudayaan di SKKK3 membantu membentuk hubungan sosial yang baik antara murid pelbagai latar belakang. Setelah kita berbincang tentang faktor mobiliti sosial, kini kita akan berbincang tentang kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan. Berikut merupakan kesannya. Yang pertama iaitu persaingan yang sihat dalam kalangan murid. Mobiliti sosial meningkatkan daya saing murid kerana mereka melihat pendidikan sebagai jalan untuk meningkatkan taraf hidup. Di SKK3, murid dari latar belakang profesional seperti anak doktor dan jururawat di Hospital USM cenderung menunjukkan prestasi akademik yang tinggi, memberi motivasi kepada murid lain untuk bersaing secara sihat. Yang kedua, peningkatan tahap akademik. Dengan akses kepada pendidikan berkualiti, murid dari pelbagai latar belakang dapat meningkatkan pencapaian akademik mereka. SKKK3 menyediakan program bimbingan seperti kelas tambahan percuma dan mentor-menti untuk murid yang kurang berkemampuan bagi memastikan mereka tidak ketinggalan. Kesan yang seterusnya iaitu peluang pendidikan yang lebih terbuka. Murid yang sebelum ini menghadapi kekangan kewangan kini mempunyai lebih banyak peluang untuk melanjutkan pelajaran melalui bantuan kerajaan dan program sekolah. SKK3 memanfaatkan pelbagai inisiatif seperti bantuan awal persekolahan, rancangan makanan tambahan RMT dan kelas bimbingan universiti dengan kerjasama USM untuk membantu murid kurang berkemampuan mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Dan kesan yang terakhir ialah meningkatkan integrasi sosial. Mobiliti sosial membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih inklusif dengan mengurangkan jurang antara murid dari latar belakang yang berbeza. Di SKKK3, pelbagai aktiviti silang budaya dilanjutkan seperti sambutan Hari Kebudayaan, Minggu Bahasa dan program Buddy System yang menggalakkan interaksi antara murid dan pelbagai etnik dan sosio-ekonomi. Seterusnya, kita akan berbincang mengenai perubahan pendidikan semasa yang berlaku di Sekolah Kebangsaan Kubang Krian 3 dari aspek inovasi pendidikan. Inovasi dalam pendidikan merujuk kepada pembangunan dan pelaksanaan idea amalan teknologi atau pendekatan yang baharu yang bertujuan untuk menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan hasil pendidikan dan menyediakan pelajar dengan lebih baik untuk menghadapi cabaran dunia moden. Sebagai sebuah sekolah berprestasi tinggi, SKKK3 telah melaksanakan pelbagai inovasi pendidikan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta keperluan murid. Contoh, inovasi dalam teknik pengajaran. Guru di SKKK3 menerapkan pendekatan pembelajaran berbeza atau dikenali sebagai differentiated learning untuk memenuhi keperluan murid dengan tahap kebolehan yang berbeza. Seterusnya, contoh yang kedua iaitu gamifikasi dalam pembelajaran digunakan untuk menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan seperti kuis dalam talian menggunakan Kahoot dan Quizizz. Dan contoh yang terakhir iaitu pendekatan pembelajaran
berasaskan projek atau dikenali sebagai PBL memberikan peluang kepada murid untuk meneroka topik pembelajaran melalui projek yang lebih praktikal dan berasaskan kehidupan sebenar. Seterusnya, dari aspek aspirasi murid, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia akan terus mendukung hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk pendidikan seimbang sebagai asas aspirasi setiap murid. Pelan ini juga merujuk sistem pendidikan berprestasi tinggi lain untuk membina perincian bagi kemahiran khusus dan atribut yang boleh diterapkan kepada murid bagi membolehkan mereka menerajui pembangunan ekonomi dan dunia global semasa hadapan PPM 2013 hingga 2025. Sekolah Kebangsaan Kubur Krian 3 SKKK3 terus melaksanakan perubahan dalam sistem pendidikan sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang menekankan aspirasi murid bagi membentuk individu holistik. Di sini terdapat contoh aspirasi murid yang telah SKKK3 melaksanakan, iaitu yang pertama, pengetahuan. SKKK3 mengutamakan penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang melalui kaedah pembelajaran interaktif seperti penggunaan teknologi dalam bilik darjah, pembelajaran berasaskan projek dan akses kepada bahan digital. Contohnya, murid didedahkan kepada aplikasi pembelajaran dalam talian untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap mata pelajaran. Yang kedua, kemahiran dui bahasa. Secara sejajar dengan aspirasi Malaysia melahirkan murid yang boleh bersaing di peringkat global, SKKK3 menekankan penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Program seperti Minggu Bahasa, Kelab Bahasa Inggeris dan pertandingan pidato dui bahasa membantu murid meningkatkan kecekapan dalam kedua-dua bahasa. Dan akhir sekali iaitu identiti nasional. Sebagai sekolah yang mengutamakan perpaduan, SKK3 menggalakkan murid memahami budaya dan warisan negara melalui aktiviti selam budaya seperti sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan program integrasi gaul. Ini membantu murid membina rasa cinta kepada negara dan menghormati kepelbagaian budaya di Malaysia. Dan yang terakhir merupakan aspek iklim sekolah. Iklim sekolah sangat mempengaruhi perkembangan murid, terutamanya melalui pengenalan konsep kendiri, keberkesanan keupayaan bekerja dan kemampuan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Pengaruh sekolah memainkan peranan utama selepas keluarga dalam pembentukan personaliti murid. Ada juga setengah murid menganggap sekolah merupakan pengganti keluarga. Pengaruh guru dan rakan sebaya meningkatkan kesan yang mendalam kepada diri murid. Iklim sekolah merujuk kepada persekitaran fizikal, sosial dan emosi yang mempengaruhi pengalaman pembelajaran murid serta keberkesanan pengajaran guru. Di SK Kubang Krian 3, beberapa perubahan dalam pendidikan semasa telah berlaku bagi meningkatkan iklim sekolah yang lebih kondusif dan inklusif. Contohnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sekolah telah memperkenalkan kaedah pembelajaran digital dengan penggunaan komputer, projektor dan akses kepada sumber pembelajaran dalam talian. Inisiatif ini memastikan murid lebih terdedah kepada teknologi sekaligus meningkatkan kemahiran mereka dalam era digital. Ya, contoh yang kedua iaitu peningkatan kualiti pengajaran guru. Guru diberi latihan profesional secara berkala untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pendekatan pedagogi yang lebih interaktif. Kaedah pengajaran berpusatkan murid
seperti pembelajaran berasaskan projek dan kaedah pembelajaran kolaboratif semakin diterapkan bagi meningkatkan minat murid dalam akademik. Kesimpulannya, mobiliti sosial dan pendidikan saling berkaitan dalam membentuk masa depan murid. Pendidikan berkualiti dan inklusif membolehkan murid daripada pelbagai latar belakang mencapai mobiliti ke atas dan meningkatkan taraf hidup mereka. Di SKKK3 merupakan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk memastikan pendidikan menjadi alat utama dalam membentuk generasi berdaya, sains, inklusif dan berjaya. Dengan usaha berterusan daripada pihak sekolah, pendidik dan ibu bapa, pendidikan mampu menjadi pemangkin utama dalam mobiliti sosial dan pembangunan masyarakat yang lebih maju serta harmoni. Sekian itu sahaja persembahan daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar persembahan tugasan 3 EDUP 3143.